taklah. Okay, kita dah sampai kat tempat destinasi yang Kak Long nak tengok ni. Kak Long nak tengok taman burung kan. So sekarang kat taman burung di Pulau Pinang Seberang Jaya. Tu dari jauh ni dari dalam kereta. Tu. Tapi ni hari ni cuti. Pun ada orang juga. So nanti kita akan masuk. Sekejap kita ready dulu. Adik pun nak tengok adik. Nah, adik nak tengok burung kan. Elok. Okey. Kak Long bye-bye sikit. Okey. Bye. Nak ambil adik. Kak Long nak sekali. Tinggal dengan adik ni. Cepat. Tak apa. Cepat Lang. 1 2 1 2 3. Okey dah. Dah. Ambil. Tengok. Okey, jom kita tengok burung. Hai. Ni bird apa ni? Apa yang ada kat tu? Okay, so sekarang kita dah settle habis show dengan burung. So, kita akan tengok burung tak? Tengok. Okay, so kita tolak adik Syan adik. Adik tengok apa? Kalau nak minum terus ke? Kita tengok bird dulu lah. Pegang ular pada Hai Bebet. Dia tak ada cakap ni. Hai. How are you? How are you ke? Tu ada kat lu kat dalam tu. Kat dalam tu ada lagi. Hai. Kak Long. Hai. Dia cakap lah. Hai Kak Long. Hai. Oh. Sudah makan benda dia. Panjat tinggi dia. Good. Kalau ada sini dengar dia cakap hai, bye-bye. Bye-bye. Hello, dia hello itu je. Kalau dia kata apa? Hello. Dia kata hello Kak Long. Dia kata hello Kak Long. Bebet lah dia cakap. Dalam satu. Tu bird. Bird siapa tu? Bird ni dia bird ni. Bird apa tu? Bird kalung. Ya, jom cari itik yang beli kat Kak Long tu ke apa? Ni dia. Ni dia. Hai dia. Itik ke? Apa dia ni Kak Long? Dia bird lah Kak Long. Apa nama dia? Bird trigger. Kalau tolak adik, sana ada bird kan kita escape belah ni. Tak pergi dalam adik. Kak Long ni banyak kawan Kak Long. Ada.
Banyaknya dia kat luar sama dia. Sama. Mana sama? Oh. Tak tolak adik lah tu. Tengok depan. Orang ambil gambar dengan patung burung. Orang ambil gambar juga tak? Dengan bebek tu. Ambil gambar je kita ambil. Ya. Ya. Takut apa? Taklah. Agak pergi duduk kat tepi bebek tu. Tepi bebek. Bebek kat long kan yang kecil ni, bebek ni besar ni. Nak ambil gambar sekejap, jadi ambil gambar nanti ya. Betul tak? Cantik tu lawa. Halo, burung apa? Bird kalau bird tak nak bird. Bukan turtle. Oh, banah adik Syan. Ini. Tak ada kat mata. Inilah dalam tu. Ini bukan turtle ni. Ha. Bird. Apa ni Apa? ada? Tengok Enggak. dalam. Tengok dalam. Ni baru turtle kat long. Ni baru turtle. Ha. Hai turtle. Turtle buat apa tu? Ini. Benang. Kena sini. Turtle benang. Banyak lah turtle. Adik tengok turtle. Adik ke kebanasan Syan adik. Ini apa juga? Ya. Ini menang. Dia benang. Ini yang besar ni sikit. Kecil ke besar? Ini besar sikit. Besar lah semua, bukan baby. Yang ni je, yang ni apa? Atuk dia. Tunggu. Mana bebek lagi? Tu bebek dalam rumah dia. Dia buat apa? Dia diam je. Masing-masing dalam rumah dia. Macam bird pun ada, macam ayam pun ada. Ini kan beg ni. Tengok orang datang tekak ni. Kat long. Jaga kalau adik tidur tu kat long. Okay, kalau rest kat sini. Jaga jatuh nanti. So dari burung banyak, memang banyak jenis burung. So yang tengah-tengah ni dia buat dalam bulatan ni, tak tahu special ke.
merpati, tapi merpati rabak besar. Boleh ke adik dia? Ni pun bird yang menarik kat ni ha. Hai bird. Kalau tolak adik jaga-jaga ya. Adik suka tolak adik. Ya. Adik. Dah adik dah tidur tau. Kan? Adik dah tidur dah. Kak Long ulit adik sampai tidur ke? Bye-bye. Ya, Bebet. Ha, Bebet tengok je. Kak Long suara bunyi kan? Aku tak ada rambut dia. Ha? Aku dia ada rambut. Dia rambut panjang macam apa? Macam Daddy? Apa dia beli panjang? Rambut dia panjang macam Daddy. Aku dia tak nak botak. Dia tak nak botak lah, dia nak ada rambut. Baru stylo dia kata. Nanti dia nak buat design rambut dia. Rambut. Rambut sama macam Kak Long. Ini gigi mami ada. Ya. Dia boleh masuk kat sini? Ha? Kak Long kena tengok dia, Kak Long tengok ni. Tengok dia intai kat sini. Ha, dia duduk situ dia tengok. Ha, tu kawan dia datang. Ha. Hai Bebet. Kenapa kau ini datang? Kawan dia datang lah, ingat Kak Long nak ukur dia. Siap. Ni bird apa ni nama dia ni? Siamis bird. Bird siam dia. Buat dia besar. Ha. Tu ada seekor lagi. Seekor banyak. Colour white. Luas ada banyak. Colour white. Nah, Omer tak? Omek? Omer. Banyak lah bird sini. Tengok dalam tu. Apa dia dalam tu? Krokodil. Kenapa? Dia tengok ada krokodil tak? Kat luar. Ada buaya lah. Jom tengok. Krokodil. Krokodil. Mana krokodil? Kalau kau nak tengok krokodil kan? Krokodil. Okey. Jadi kita pusing tengok krokodil ada. Nama krokodil. Ya. Krokodil. Krokodil. Oh, krokodil. Okey, Kak Long tengok krokodil tu lah. Kak Long krokodil dia. Ada situ. Ada seekor je lah. Ada seekor aja lah Kak Long. Jom kita tengok depan tu. Sana. Tengok krokodil. Tengok krokodil kan? Krokodil tu tapi kecil krokodil dia. Kecil. Bibi krokodil. Ha. Sekejap. Dia besar. Besar tak ada. Okey. Sekejap naik. Ada buah. Ya. Agak long ni krokodil. Hai. Tu. Oh, saya. Kecil lah yang ni. Kecil lagi ni. Besar. Patutnya lagi besar krokodil dia. Dia besar. Krokodil dia sleep. Dia sleep ke apa tu buat? Menang. Duduk senyap je lah. Menang. Tak lah. Menang. Ya. Dia ada situ je kalau. Tak lah. Dia tak nak gerak. Dia nak duduk situ je. Dah lah. Bye-bye krokodil. Bye-bye krokodil. Krokodil sleep. Ya, krokodil tak ni pun. Dia nak rindu Isha. Tapi Isha rindu dia tak? Tak. Tengok Isha, Mami dengan adik sleep. Krokodil ada dalam tu. Jom. Krokodil tadi
pergi habiskan air. Dia orang pergi beli aiskrim kan. Dia pergi beli aiskrim, lepas kita tolak. Panas ni. Panas ni tak apa. Saya tempat situ lah. Sian adik. Sian dia adik ni. Panas je. Deng 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 deng. Dia adik ni. Mami ni. Mami pergi beli aiskrim, kita duduk kat sini lah. Sejuk sikit. Ya. Boleh lah adik kat sini ya. Dia orang nak beli aiskrim pula kat sini. Peluh nak buat peluh. Penang sekarang bulan apa, bulan 5 ni, bulan 4 bulan 5 ni. Panas tapi burung hantu ni, tapi burung tak ada. Betul-betul ya. Ya, kau dah dapat hasil pemakanannya sihat sangat. Alung ni aiskrim mana? Untuk masak kacang dah. Kalau makan aiskrim tak? Dia makan kacang. Okay, ostrich pun ada ni. Ostrich besar gabak, tengok dia tengah makan. Agak-agak kalau kita pergi dekat, dia tak puas hati tak? Tahu ada orang ni double water kasawari. Oh ni kasawari. Okay, kepada projek kasawari, ini burung anda lah. Okay. Tahu burung kasawari. Kita push. Jenis bird ada sini. Pun ada burung yang kecil, yang besar. Yang kat tepi ni pun ada colour-colour cantik ni. Sini lah kalau Masih tak? Kalau masuk sini dia tengok bird lah. Kau tengok bird tak? Ni lawa cantik birdnya. Dah tengok tak?
Cantik kat lu. Dapat kamera. Jom. Dia kena convert. Oh, dia naik kepala lah. Dia ingat dia nak lawan dia. Naik kepala. Apa ni? Emo. Oh, dia cerita rumah anak. Emo lah. Kalau ni emo sama anak. Emo. Hai emo. Itu emo sama anak. Emo. Hai emo. Ya. Adik. Adik gelak ya. Kalau makan ais krim, kita dah settle yang dalam tu. So yang next punya ada ni, tu burung kakak tua. So kita tolak masuk, kita tak tarik lagi. Tarik lah, tolak pula dah. Tu burung kakak tua dalam tu. Di sebalik sana tu ada ikan pun ada ni. So kita ni dia masuk ni. Dia masuk ni. Ini mesti yes, tadi ni. This one is also should be burung yang bebas lah. Kan? Sebalik pokok-pokok. So apa yang ada dalam ni? Oh tu. Wow, that's so beautiful. Okay. Ini dah atas. Tapi dia orang tu buat tu belah sana lah. Kita keluar balik sebelah sini. Kita keluar balik sebelah souvenir. Ini bebet. Bebet. Atas air. Lu buat apa? Lu buat apa? Tak lu makan elok, tumpah ke tadi. Tak lu duduk sini. Tarik tolak dulu. Tarik dulu. Mami tolak Ami. Jadi nak gerak sini.
kita akan masuk balik ke dalam. Kak Lukman nak ikut juga. Kalau dalam sana ada bird banyak lagi. Ya, ada bird banyak di sebalik pintu. Mana Mami? Mami cepat sikit. Kalau bird tu buat apa tu? Ni bird ni buat apa ni? Ni, hai bird. Ya. Tak tahu? Tak boleh, dia masuk dengan adik lah, Kak Long lah. Ambil masuk kak. Kena lipat lah kan tu. Masuk lipat lah. Nak masuk lipat lah. Boleh ke? Jangan kita tolak sekali. Bebas ni, ada kat sini berarti terbang cantik. Sekeliling ada je berjalan bebas tu, tapi kita nak tangkap, nak pegang tak boleh lah. Dekat sangat kan. Rabbit pun ada ni. Rabbit bercampur dengan bird. Apalah. Rabbit. Bird ni ada sini. Ada belakang. Bird ni banyak kat sini. Duduk berehat, bergembira. Cari balik tempat keluar yang mana yang baru. Hai rabbit. Rabbit campur dengan burung. Baik. Tarik ke mana? Itu lah show dia. Taklah, nak ni. Kalau nak transport lah balik.
Nah. Ini yang plastik saja. Patut cik, dia cakap ada yang seramik dengan tak ada liat je. Oh. Lepas tu dia kalau tak letak ayak, dia tak boleh pergi turun. Dia Oh. letak ayak. Maksud ada ayak tu? Ni tak ada ayak. Kalau nak warna satu pilih. Boleh pilih. Yang seramik tu sama tak? Dua-dua sama. Oh, okey. So, pink dan Nak pilih bawah boleh, tu tak nampak. ni mana tu? Dia dah pasal nak ayam mana? Dia tengok. Okey tak? Tiup. Nah, cik buka ayak. Kak Long punya bebet lah. Dapat ada Kak Long. Ha? Oh, ni tu dah. Kak Long boleh kata kat sana dulu. Promotion tu. Sini Kak Long. Oh, nampak cik. Apa yang kakak? Yang Selamat apa? Hari Raya. Yang promosi ayam tu kat mana? Saya kat kaunter tu. Oh, okey. Saya tunjuk pegang hitam, customer tak ya. Okey, terima kasih. Okay, so sampai sini aja kita punya program dekat apa burung ni. So ni kita punya keluar lah, entrance keluar dia. Nama burung Pulau Pinang, Food Park dekat Seberang Jaya. Okay, open 9 sampai 7 lah. Sampai sini je. Ada orang lain. So Kak Long pun happy Kak Long Kalau kata Awak nak air tak? So berapa nak ketik ni? Keluar sekejap lah. Kita nak air kat dalam tu. Okay Kak Long, bye bye. Bye bye Kak Long, bye Bye-bye. bye. 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 Tak bye bye lah, dapat tempat tiup.